Mereka beritahu ada kedai yang duk jual burger bakar setiap berantu mea. Burger Grill Seberang Jaya, Mamu Parpu Perukan Awai mea burger bakar yang mereka kata setiap 80 mea. Kedai burger bakar ni mereka guna daging fresh yang original mea. Mereka masak satu macam mea berantu. Mamu Parpu ni dia pergi mana pun dia akan buka kedai mea. Dulu dia meniaga Perukan Awai mea nasi kandar. Tapi lah ni dia sudah meniaga orang putih penjajah mea makanan pula. Sikit hari lagi Aram Jadah mea Yahudi mea makanan pula dia nanti jual. Tak tahu lah dia. Tapi tu lah dia kata main dengan dia ni apa masakan pun dia boleh buat mea. Sos semua dia buat sendiri mea. Style American barbecue homemade recipe from baru Asia mea. Orang putih kapitalis balik bayar. I don't know where I'm going to the hell of to the heaven. Mayonis pun dia ada guna juga premium Nellis mea USA. Dalam cheese meleleh ada black pepper. Rasa cheese tak flat tapi dia kata style banglo premium taste pun style orang putih mea. Perukan Awai yang keluar kat Somong Kapal mea. Burger Grill yang first mea yang ada kat mainland dan Penang Island. Siapa pun tak bisa buat lagi mea burger style satu macam mea burger kacukan Perukan Awai Mamu Parpu dan walam tardo antara Yahudu walam Nasoro. Pasal dulu dia kata dia biasa pergi belajar kat New Zealand. Dia pergi sana masalah yang dia balas ya tok langkanang lembu. Balik main sini dia dok buat jual. Dok buat jual nasi kanak tok Nadok. Giling sampai pagi dan nasi kanak Madinah. Lepas tu lah ni dia sudah meniaga burger bakar. Burger Grill yang dahsyat mea. Tu macam Burger Grill beef cheese meleleh. Harga RM16 yang dimakan oleh Fairuz Toke Hartana. Saudagang yang duk jual tanah-tanah kat belakang Masjid Kubang Boya dan Surau Balai Pukat. Lepas tu Burger Grill Kahwin Chicken Lamb. Harga RM27 yang dimakan oleh lawyer Alfian, peguam bela dan peguam cara, kanun prosedur jenayah Akta 593. Lepas tu burger kahwin 3, chicken beef and lamb, harga RM33 dan lemak kambing bakar, harga RM20, 300 gram. Memang sempoi lah betul. Burger Grill Seberang Jaya ni dia buka kedai hari-hari tak nak tutup mea. Dia meniaga start daripada maghrib sampai pukul 12 tengah malam. Kalau hampa nak main lambat sikit ke apa-apa, hampa boleh call Mamu Parpu. Dia boleh tunggu hampa sampai mampu. 013 6444 166. Yang ni semua detail lah. Tak nak ranjau mea.